Ramai orang cakap dia sayang hubungan dia orang. Tapi bila hubungan itu diuji, masing-masing cari jalan untuk pergi. Mana yang tadi cakap sayang tu? Hubungan ialah kita bergaduh tapi kita tetap pilih untuk baiki. Kita kecewa tapi kita tetap pilih untuk faham. Kita penat tapi tetap pilih untuk bertahan. Sebab bila kau betul-betul sayangkan seseorang, meninggalkan dia bukan sepatutnya pilihan pertama yang muncul dalam kepala. Apa kau patut fikir adalah macam mana aku nak kena selesaikan masalah ni. Bukan macam mana aku nak lari. Bukan macam mana aku nak tinggalkan. Sebab hakikatnya, hubungan bukan tentang cari seseorang yang tak pernah bagi masalah. Tapi carilah seseorang yang sama-sama sanggup hadapi setiap masalah bersama-sama.